Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu dalam rancangan Bersemuka Bersama Perdana Menteri. Pada 31 Oktober 2003, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi telah mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang kelima. Pelbagai kenyataan dasar baru telah dikeluarkan, meniupkan satu angin perubahan yang menjanjikan bayu pembaharuan. Imajinasi ini telah diterima oleh rakyat jelata seperti yang dicerminkan dalam sokongan padu dan kemenangan besar Barisan Nasional dalam pilihan raya yang diadakan pada tahun 2004. Janji-janji itu telah diterjemahkan baru-baru ini dalam bentuk rancangan pembangunan yang begitu komprehensif, iaitu rancangan Malaysia ke-9. Dan kita mengucapkan selamat datang kepada Datuk Seri. Dan apakah intipati utama sebagai memenuhi manifestasi pilihan raya yang terkandung dalam rancangan Malaysia ke-9? Ya, yang pertama sekali ialah ia mempunyai satu matlamat besar, iaitu untuk mencapai matlamat wawasan 2020. Itu yang pertama. Jadi kita masih atas landasan itu. Dua, ia ada hubung kait dengan membina, membangunkan modal insan yang bermutu. Kalau kita kekurangan modal insan yang bermutu, kita tidak boleh menjadi negara maju untuk mencapai wawasan 2020. Dan yang lagi satu tu ialah yang ada hubung kait dengan betapa pentingnya kita dengan itu meningkatkan lagi nilai tambah melalui modal insan. Nilai tambah mesti ditingkatkan. Saya mahu supaya perbezaan yang ketara daripada segi kedudukan ekonomi, daripada segi mendapat peluang-peluang untuk menikmati kemajuan, itu mesti juga diatasi. Saya mahu juga supaya nanti rakyat akan dapat menikmati satu kehidupan yang bermutu dengan perkara-perkara yang menjadi favorite ataupun keutamaan Datuk Seri ini tidak memakan masa yang lama bila kita bercakap tentang modal insan. Betul. Rakyat ini sudah terlalu biasa dengan pembangunan yang berbentuk fizikal yang seolah-olah memberikan satu manfaat yang secara langsung, direct dan cepat. Jadi begini, sebab itu rancangan saya ialah nak membawa ke arah matlamat 2020. Maka mesti ada pendekatan yang mesti dilaksanakan sepanjang masa daripada sekarang sampai tahun 2020. Artinya rancangan Malaysia ke-9, rancangan Malaysia ke-10, rancangan Malaysia ke-11. Yang saya sebut itu trust. Apakah trustnya yang perlu menjadi pegangan, yang perlu menjadi panduan terpenting bagi rancangan Malaysia ke-9, 10 dan 11. Sebab itu matlamatnya. Kalau tidak, longgarlah nanti. Dan bagi rancangan Malaysia ke-9, barulah ada projek-projek yang boleh dilihat. Yang hendak kita laksanakan itu macam-macam projek, ada yang telah pun diumumkan nak membangunkan kawasan-kawasan baru, koridor-koridor baru yang sudah semestinya dimulakan pembangunannya pada masa sekarang juga, pada tahun ini. Tetapi ya, seperti yang diumumkan 15 bilion dalam bentuk 880 projek itu pun telah diumumkan sebagai roll out. Ini adalah projek-projek yang fizikal yang rakyat akan lihat. Itu belum habis lagi tu. Itu baru yang peringkat pertama, akan diumumkan lagi semasa ke semasa. Adakah ini satu perubahan yang cukup berbeza? Sebab sebelum ini nilaian rakyat bahawa Yang Berhormat begitu berhati-hati bimbang kepada defisit negara, tiba-tiba muncul satu pengumuman yang begitu besar, 15 bilion yang akan dilaksanakan dan akan dibelanjakan. Ini duit ada dan kita boleh keluarkan wang itu. Pada yang saya dulu ni, masa saya mengambil alih dulu, defisit itu agak tinggi, dan kalau dibiar terus meningkat, ia akan membuat kesan-kesan yang tidak baik. Satunya persepsi terhadap diri saya akan juga menjadi masalah, kerana saya adalah Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Jadi dengan itu akan membawa kesan buruk kepada ekonomi. Jadi masa itu tentulah diberi perhatian kepada hal yang berkaitan dengan
ni defisit. Tetapi kita berjaya mengurangkan, saya berjaya mengurangkan defisit daripada setahun ke setahun telah pun dikurangkan. Semasa defisit itu dikurangkan, ekonomi masih menikmati pertumbuhan, dan keadaan yang tentang inflasi itu masih dapat dibendungkan pada waktu itu. Tapi bila naik harga minyak, apa boleh kita buat? Sebelum itu masih dapat dibendung. Tapi dengan inflasi yang dapat dikawal, dengan ekonomi yang makin tumbuh, dan dengan defisit yang makin dikurangkan, ini adalah satu pencapaian yang boleh diakui sebagai adalah elok. Sekarang, dan apabila sudah dikawal dan defisit itu sudah turun, maka kita sudah bersedia untuk mengeluarkan pembelanjaan. Pada masa itu tak boleh. Dan dengan adanya pula nanti habuan ni, oleh sebab naik harga minyak, Petronas makin bertambah wang sekarang ini, maka bolehlah kita belanja wang, dan kita gunakan pendekatan yang lain seperti PFI. Kuantum 15 bilion itu satu, tapi tapi masalahnya di sini pula yang akan diperhatikan agihan peluang yang disediakan oleh kerajaan dari segi peluang-peluang ekonomi daripada 15 bilion. Apakah satu mekanisme yang dapat menjamin? Yang 15 ni, yang kita nak belanjakan ini ada tender. Melalui tender. Tender artinya semua orang akan dapat peluang untuk nak mendapat kontak yang berkenaan. Itu yang pertama. Yang keduanya pula, kalau dilihat 880 tu, kalau ditengok di senarainya tu, ini projek besar, projek kecil. Untuk keperluan, untuk permintaan pelbagai jenis kontraktor kelas A sampailah ke kelas F pun ada yang mampu melaksanakan. Ia bukan satu pengumuman yang memberi konsentrasi kepada projek besar-besar saja. Kalau itu dilakukan, memanglah yang orang bawah ni, projek-projek kontraktor kecil ni, tak apa hal kita tunggu dah setahun lebih dah. Ini saja yang ada, mana tempat kami, mana hajat kami. Itu cover 880 untuk semua kategori. Itu impian yang Muhammad punya impian dan hasrat. Begitu baik, begitu murni bahawa dia akan dibuat secara terbuka, dan penyertaan